tebal. Kita masih tengok side dekat Alor Stop. 3 lebih sampai lepas tu gerak balik. Kita akan pergi solat dekat CTC. Dan kita start masuk dekat border tu 6.30, 6.45 macam tu. Settle semua dalam pukul 8. Sejam lebih kot lah. Operator tu ambil pakai jam. Maksudnya runner datang. Kita tak boleh dipanggil runner sebab tak ada jam. Ipan nak ambil jam. Ipan nak ambil jam. So itu je lah update. Nanti kita sambung dekat race kit. Tak larat dah tua nak apa ni nama dia? Dah tua dah apa kalau nak buat record banyak-banyak vlog kan. Bye. Tadi kita orang penat sangat. Plan asalnya nak pergi Jiranakan Stadium ambil diskit. Tapi sebabkan penat sangat, kita orang terus pergi dekat hotel. Lepas tu hotel kata boleh check in pukul 11. So kita orang nak check in, kita orang malas nak keluar. Tapi tengok dia punya hotel, keluar je. Baik tu. Ni hotel. Ni bilik. So dia ada parking individual lah. Okay. So best. Tahun ni terlalu senyap. Beli stocking pula. Memang minat. Okay, kita nak pergi ambil race kit. Ya Allah, orang Penang pula. Malu. So inilah suasananya. Suasana. Awak nak menang ah? Wakil Sungai Aceh? Betul kakak pergi pada Mido Mini lah. Okay, thank you. Jom. Kak, betul nama? Mazata Suza, betul? Saiz L. Okey, baju t-shirt. Okay. Baju tidur ni. Muhammad Adil. Betul. Muhammad Adil. Okey. Okay. So Ipan, Malaysia tak ada stocking. Ada dekat dia punya, tak tahu lah, dia ni tak ada benda lain lah minat. Dia kata kasut besar tak bawa pula. Oh. Bersama kita dalam segmen paling menarik di Thailand. Irfan Spendor. nak beli spendor pula. Takut basah. Sebelum Teratimbon Tempo. ambil dua-dua. Bagi orang mahal ni. Takut kena duit. Nak beli SIM card. Kita sekarang dah tak pakai SIM card lagi. Kita pakai isi. Sebab apa? Sebab boleh. Jadi sekarang kita ada dekat Azanat Bazaar untuk satu benda saja. Bukan untuk benda ni. Tapi untuk mi celup. Kita balik Tenau. Okay ni. So kat mi celup tu kat atas lah. Kalau hampa tak pernah main. Kita dia tak sama. Oh ni kedai. Kedai mi celup padu. Saya tak mahu. Sayur apa? Sayur apa? Tak boleh tak? Kangkung pun boleh. Sayur tak ya? Saya tak mahu. Lepas tu nak telur satu. Lepas tu satu lagi nak kuih tiaw kecil boleh?
ni. Ha, kereta kecil. Ni tu. Dua-dua tak makan sayur. Ni nak mi tadi. Ha. Yang tadi nak mi. Ni ni. Ha. Hotel. Ayam dua-dua ke daging? Dua ayam juga. Kasih ayam. Tak sih. So, di pandang mi celupnya, ada kuih-tiaw celup. Kuih-tiaw kecil. Asalnya orang sengaja yang nego dekat Belu Perindu tu kerja sini dulu. Harga dia RM12. Berapa? 120? Dua. Satu RM6. Lebih kurang lah makan kat Belu Perindu. Oh. Korang bawa kereta. Tapi naik Grab. Sebab dia tadi dekat stadium tu jual parking. So naiklah Grab. Daripada hotel ke stadium dalam 70 baht. RM7. Dua ya. Lepas tu ala-ala nak tengah. Memang kata ya. Lepas tu tak. Tadi kat immigration. Aku tunggu orang. Lepas tu Ipan pergi yang pas border, cop border dekat yang drive-thru. Sebab dia driver. And then muka batang lah situ. Yang sekali orang bas semua tu lah. Batang semua pakai jam Garmin, Coros. Kasut Asics. PS5 lah apa. Dia bukan PS9, PS10. Apa PS9 lah. Rugi pakai jam tu. Dah lah cancel. Selesa. Oh. Berapa? PS9. RM59. RM6. Bingsu dah RM6. Sampai kat Najmi kopi bingsu RM21. Ya, memang mahal buat apa? Kat satu kat sini kita jual RM6 kok. Bingsu Najmi. Unlimited cayan di sini. Lepas tu balik Malaysia kita puasa cayan balik. Oh. Nampak padu. Oh. Okay, thank you. Oh, pandai beli lah lah. Jom. Apa ni? Dia terlalu wangi. Terlalu wangi. Masa nak nampak tak ada. Tak rasa macam yang beli tadi. Yang beli kat Grab tu. Yang kat Grab tu sedap. Nak rasa? Gula lebih. Minyak. Lagi tak sedap. Manis sangat. Dua tak sedap je. Sedap je. Aku dekat sini. Sedap. Red flag jangan beli cayan kat sini. Dah habis benda kita nak cari kat sini. Duit pun habis. Tadi tukar dalam adalah dalam 2,000. 2,000 baht. 2,000 lebih. Lah tinggal 1,000. Ni kat punya satu je. 1,000 baht lah. Tinggal 1,000 baht lah. Lepas tu kita nak buat apa? Mana taknya naik Grab RM7, RM14, RM14. Balik RM7, RM10, RM10, RM20 lebih dah. Kat RM30. Dia tak mahal kan. Lepas tu dah beli stokin pula. Dah beli gel pula. Bateri merah. Ha? Ha? Apa? BYD. Wow, naik BYD pula guys. BYD Dolphin. Okay, ini kereta kita. Okay, kita nak tengok baju marathon kita. Okay. Okay, kita tengok baju. Ini adalah second event saya untuk pergi berlari. Hari tu first event yang event murah tu yang RM4. RM12 yang dekat Island Penang tu. Yang tu pergi 5 kilo. 5 kilo.
5 kilo tu pun rasa, oh my god, tak sangka aku boleh pergi 5 kilo. Dan sebab aku nak ajak suami aku pergi sekali. Dia tak nak yang biasa-biasa je. Dia kena pergi yang luar negara sikit. Orang dah cakap, okey lah jangan lagi tepi. So ni baju dia. Aku ambil saiz L. Okey lah L. So macam mana nak ubah macam mana? Ha? Tak ada ni lah. Tak tahu. Okay. So ni baju dia. Tengok baju dulu. Oh, siang-siang. Cukup dulu ke tak? Tak payah. Ui, tapi tak ambil S tak apa. Nampak katil sikit ya? Dia boleh kecil. Pakai dengan tudung ni. Tudung biru pula. Okay. Lepas tu topi putih. Sebab kenapa topi putih? Kenapa bukan topi biru? Sebab Ipan tak boleh beli topi. Aku kata, topi kan dah berlambuk. Topi aku ada satu je. Hari tu satu dah beli kan hitam. Lepas tu hilang. Bukan hilang. Pergi jogging. Lepas tu aku penat lah. So nak buka topi. Letak dalam kereta. Lepas tu aku sambung jogging. Lepas sambung jogging, aku masuk kereta aku gerak. Dah lupa. Yang dikata orang ke? Oh. Ni inner. Inner Uniqlo. Harrison. Short pant. Dia bukan nak pergi sangat pun. Sudah ada baju besar lah. Apalah. Nak style lah kan. Tak ambil S. Tak habis lagi. Tahu ambil S. Tahu ambil S. Tapi kan dia best lah. Okay lah. Tak apa. So lepas ni aku pergi jogging. Aku pakai ni lah. Lagi orang tak tahu aku pergi hanya mental tapi tak ada finisher. Okay lah. Sampai itu je. Kita sekarang nak lena. Semayang. Lena. So esok pagi kena mengawal. Pukul 4.30 kot. Wait, Sal, sebelum tu nak buat haul. Apa kita beli dekat dekat apa nama dia? Dekat 7E. Shampoo and conditioner. Kecil punya. Ubat gigi. Booking dengan kasut. Kenapa ubat gigi ni? Sebab Ipan saya nak try lah ubat gigi. Tu token dengan kasut nampak macam rana dah. Weh. Macam boleh lari lah. Tapi Weh, mahal gila RM7. Saat ni RM7. Aku dah scam lah Bino. Lepas tu aku terlupa cakap. Aku tak tahu lah hidup yang dia kalau terlupa banyak lah model keluar. So apa pergi benda-benda dia shock ni. dia tak beri pindah. Lah sebab nak list. Nampak lah bilik air yang ada sabun ni. Kita beli juga sabun ni. Bilik air yang kat Sengaci lah. Okay. So ni total semua ni RM40. Itulah. Lain kali be prepared. Jangan tertinggal barang. Okay. Kan dah aku makan modal. Okay lah. That's all. Jangan kita tidur. Ipai masih nak try. Dia tak sabar nak beli lagi 10 kilo esok. Aku tak tahu. Stocking baru. Tak tahu. Dia kalau buat style dia. Dia kata kat orang. Dia orang member dia suka buat style. Dia pun tak ada beza. Suka buat style. Ya, bye. Belum. Sekarang pukul 4. Pukul 4 sini maksudnya pukul 5 dekat Malaysia. Dan kita orang dah siap. Tengah bersiap. Dan nak pergi ke Jiranakung Stadium jalan kaki. Sebab dia tak tahu malah pergi parking. Sebab malah pergi parking. Rasa nak order Grab pun tak tahu dah Grab wujud ke tak masa ni. So itulah. Kasut. Ada satu kasut je start sejak running ni. Satu je. Mami saya tak bagi beli kasut. Sebab yang ni tak boleh modal lagi. Slow. Minggu lepas, minggu ni. Tadi beberapa hari sebelum aku dah beli tudung. Sebab aku dah aiming nak beli tudung tu. Lepas tu saya baiklah aku beli satu. Sebab tudung tu tak best. Pakai sekali je. Sebab tak best sebab dia tak best. So back to shawl dengan tudung bawah je. Sebab ni yang ringan bawa kicau. Sambil nak tutup dada. Oh, OTD Day 1. Itu yang update terkini ialah hujan. Jadi je macam mana hujan nak pergi stadium tak ada jalan kaki. Jadi kita orang ada ke
So ada Grab is on the way. Kita orang dah sampai dekat Giranaka Stadium. Naik Grab tadi lepas a few hassle, which is kita tak ada duit kecil, masa kita nak scan. Scan pula tak boleh scan. Dia abang dah Malaysia scan cannot. Kita tegak kita try tak boleh. Weh, naik tangga apa nak? So sekarang kita tengah cari pot nak sembahyang Zat. Tunggu subuh. So this is Giranaka Stadium. Malam bagus sembahyang. Satu line. Ini macam yang dekat tu hari tu. Tak ada macam balik belakang. Senang. Potong balik. Alah, tak jadi tak lah. DNF bagi tu, potong balik. Aku tak sama lah. Okey, kita duduk kat belakang. Tak nak vlogging masa lari sebab kita fokus. Kita budak bagus. Fokus. So nanti kita sambung balik. So this is before pancake. Tadi ni. Sikit lagi sikit. Dan 10 kilo. Saya rasa saya dah pecah mak. Oh, macam mana? Pan tinggal aku. Mana orang tak training rumah. So itulah. Wakil Sungai Aceh dan. Rasa sekarang tak tahu beratung tak apa kami beratung ah. Ambil ni, ambil ni. Rizal. Minum kau. Itu kami aku simpan P7 punya pula. Dia paling mak depan. GoPro pula. Aku simpan kamera ni dalam bag Pan. Oh, sorry. Tak apa. So dia dah on 40 minit dah record. Panas kamera pun. Dah nak tunjuk suasana. Kau nak tengok apa kena tengok sekali lah. Tengok 2 kali dosa. So macam tu lah. Pak kecil bangga dengan awak. Ya, kita try dah 21. Nombor 1 pula. Jangan leci, sedap leci. Leci boleh repeat lah. Sedap, rasa macam jelly kalau ni. Boleh kena minyak kat boleh tak? Tapi sejak lama bawa tu nak meninggalkan lah. Lah saya makan. Lah makan time. Paling atlet. Dah makan time. Metrik mak Allah. 2.15. So betapa manisnya. Manisnya senyumanmu. Oh. Dah. Besok malam lah. Weh, nampak? Tengok. Show yours. Okey, Sungai Aceh. Pak kecil bangga dengan anda. Jadi lepas ni kita nak buat apa? Abang kata dia nak makan. Lepas tu lainnya lepas lari aku nak tidur. Abang kata nak makan pun. Sekarang pukul berapa kita nak makan banget? Belum ke 7.30 ke berat pun? Ha? Apa sini best?
Nasi. Kata Reca. Halal. Ikan cemek. Makan cemek. Kata Reca. Ha. Viral. Memilih pula. Ayam dua boleh tak? Tak nak. Ada lagi dua. Baik, tengok. Ada tu yang nasi kan? Ni nasi tu je lah. Ni berani. Berani. Ni ke? Saya tak nak nasi. Itu apa dah? Seafood fried. Jom kita tengok dulu lah. Jalan. Tu bukan. Belah sana lain dah. Ni. Babi juga dia nak. Dia kena penampak. Oi, viral. Chicken. Oh, ini chicken. Banana. Tak tahu pula. Joy benda ni dapat makan tu. Ketua minum ada apa ni? Ikan biryani. Thai sauce. Tak boleh oh. Jalan tengok. Allah Akbar. Dok, yang ni pun ni makanlah belah sana sedap lagi. Hei. Hilang macam tu. Dia tak detect awak. Spaghetti mah. Tak mau. Ni nasi goreng telur. Basi je lo. Nasi goreng dah basi. Nasi goreng udang. Udang tak mau. Awak ambil udang, saya ambil sebelah. Tak tengok jalan ni. Awak yang viral sangat Peri. Best. Ayam macam gila kamera tutup sat dia. Berialah kami jalan kaki balik daripada stadium. No, nak masuk lorong hotel ada anjing. Lepas tu kelepau. Dengan orang naik motor tu 40 baht. Water daripada stadium naik Grab pun 80 baht lah. Dah tak ada rezeki. Rezeki tu. Kata anjing tu tak apa-apa. Anjing tu ni kan. Tak ada kerja. Tidur lah. So kita ambil makanan dah. Makanan dibagi dua kupon food. Satu kupon food. Satu kupon Dessert. So dessert dia tak tahulah dessert nak tahu apa ni. Kita ambil je. Sebab benda macam ni. Macam lai cikang ada. Ni apa nak tahu bismillah. Rasa cincau. Satu ya, siapa lanjang? Nak baik lah. Macam. Enggak apa tengok takut. Tapi rasa teh kan? Teh. Ayam cincau. Rasa cincau. Oh ni lagi cincau rasa dia. Yang ni rasa apa tak tahu. Lagi cincau mana? Ni memang cincau lah. Cincau ya. Cincau. RFID ni kalau pakai kat ni boleh ke no? Itu. Kenapa? RFID? Buat ni pula. Betul. Tadi Robiah yang bagi. Ada loceng ni. Mula-mula saya mola. Mana sos? Ha? Sos kan? Sos apa? Mana ada sos? Awak ni ada. Ambil lah sos saya. Ambil jam dia. Dia ada loceng. Hai, mustahil tak ada. Macam Najam ah? Nak Najam ni sedap ah. Nasib baiklah hari ni tak panas. 8.40 Mat. 8.40. Mana ada orang bagi masa ni? Lalu tidur air. 4.40 lah, Milan. Morning person guys. 4.40. So nak tidur dulu. Kalau lari boleh makan banyak kan? Tadi kan saya doa, ya Allah tolonglah hantar pertolongan. Aduh pertolongan tu berbayar. Mana ada benda free dah dalam dunia. Tuna mahal. Tak lelok ni. Sorry. Tak boleh bawa jauh. Sorry lah. So sekarang kita orang ada dekat kedai kopi. Sebab tak ada hari tak ada kopi. Kita orang dekat Cavendish Specialty Coffee. Ni kedai dia. Ya, sekejap. Dia tak ada gerak laju-laju sangat. Saya kira jadi gimbal protection. Lepas tu kat atas tu ada peta. Bitter, sour, or sweet.
Would you like to drink? Sour. Okay, good. 50. Okay. Kita tak payah pilih-pilih, tanya apa orang kita. Start with Ethiopia. Original Ethiopian. Hot or ice? Okay, good. I wish you order hot. Okay. Coconut. I will show you something. Good experience. It's good experience for you. This one is from Finland. Roaster. Equal 113 ml. So you need to spray your mouth, open your mouth, and breathe. Okay. This is different. I don't know what to do. No. So for this side, it's just normal glass. You will get, because the water fall into the tongue at the front, so you get sweet, bitter, more than sour, and you can get flavor better. For white side, the water fall into in the medium, in the middle of your tongue, and the water will spread your mouth, so you can get more acidity. Okay, you try. 5 ml. 4 meter. 4. This one? This one is 50 gram coffee with. Sorry lah, tak boleh tahan tu. Mino cakap begini. Mino cannot speak English ah. Wow, bergegar-gegar. Itu ni bergegar-gegar. Tak payah. Boleh. Kita kena buat dia. Kita orang dekat 7E nak pergi Songkla sekarang. Beli ni sausage. Buat apa? Minum makan air burger. Saya makan burger. Shrimp and chicken burger. Oh, minum mana ni? Apa? Cepat. Okay. Makan burger. Sekarang berada di Songkla. Ni kita nak cari es krim nyok Ustaz. Perasaan nak buat berada di Thailand. Asyik-asyik Thailand. Bila tempat lain pula. Bau dia tak ada. Kan nak survive. Orang semua pergi tu. Duk healing tu. Ada lagi ke? Kenapa di sini? Sebab dia ada bismillah. Sangat tahu. Dulu ni dia buat cakap ikut dia kat utara. Mana nak faham tu member main. Aduh. Banyak pesa ni. Kampung minat. Tapi dah ada es kenyok. Aku nak record, aku nak makan. Tapi tak tahu macam mana nak buatnya. Nak bismillah. Dah lah duit dah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Aiskrim satu ni 20 baht. Lepas tu kami pula masalah kami tak ada duit kecil. Dia tak. Dia kata dia tak ada duit kecil. Lepas tu kami kira duit kami ada 34 baht. 34? Jadi kita bagi 34. Ke 39? 34 lah. 34. Bagi 34. Lepas tu dia nak pergi kencing kot. Kalau dia pergi kencing. Kami kencing ni lah. Dia kata tak apa. Sekarang kita orang ada dekat pantai. Tengah healing. Kata ni healing. Nak tunjuk apa pun tak tahu. Tengok je lah.
kembali kita dalam episod seterusnya. Shopping apa di 7E? Cada. Dia ambil. Oh, 30 baht je. 30 baht bila convert. 30 baht. 300 baht. 300 baht je. Convert no. Okey. Ini kali ketiga dah kami pergi 7E. Okay, so kita buat haul apa kita beli nak? Mula. Beef cheeseburger. And then we bought this. Black pepper chicken stick. And then hot dog chili cheese. Lepas tu dia bagi sos. Okay. Lepas tu yang ni kita tengah masak Ruski Maggi. Ruski sebabkan bilik ni dia tak sediakan air panas. Kita dah minta kat reception tadi. Ni nak kena buh. Kita masak Maggi dulu. Sebab suami saya nak makan Maggi. Bini dia masak Maggi je. Siapnya suami saya. Okay. Sebab Ipan kata dia nak makan taflight tak dapat dah. Semoga Ipan ada rezeki lain lah untuk makan taflight Maggi Ruski. Lepas tu kita beli taso. Ni semua makanan tak sihat tau. Kat sini je kita makan makanan tak sihat. And then another Ruski sebab Ipan ingat aku nak juga. Dia tak mahu. Tapi dia boleh simpan kat makanan. Ayak mineral. Sebab dia penutup hijau. Alah sebab nak boleh. Susu pisang. Okay. Pisang lah tadi. Okay, that's all. Jom kita makan. Tadi kita orang pergi Central Hanyai. Central Hanyai. Kita orang pergi Central Hanyai lepas balik daripada Songkla tu. So tak record apa-apa lah sebab malas nak record. Sebab just a mall. So nak masuk mall nak record buat apa kan. Macam biasa je lah. Lepas tu masuk. Ingatkan tutup pukul 10 no. Tutup pukul 9. Ni dah pernah makan dah no. Orangnya. I promise balik ni kita diet balik. Okay, itulah saja untuk hari ni. Dah tak ada apa benda dah nak buat hari ni. Nak tidur balik dah. Ngantuk lah. Sekarang dah nak pukul 10. Maksudnya dah nak pukul 11 kat Malaysia. So memang dah kena tidur dah masa ni. Okay, so berapa banyak so pun tak tahu. Jumpa pagi esok. Hello, good morning. Sekarang pukul good morning. Sekarang pukul 10. Seperti yang kami dah berbincang, kami nak keluar pukul 10. Kita pergi mana dulu ni? Jangan pergi ni lah, cari barang. Cari barang ke cari kopi tu? Cari barang. Lebih apa kamera. Dah dapat kamera ni cari barang. Okay, dah dapat kamera dah mak cari barang. Tak boleh kena cari kopi dulu. Kalau dah kamera, kita kopi lah. Betul lah itu. Dulu kan, kita orang pernah pergi mana tak tahu. Lalunya kalau kami pergi tidur mana-mana, dia punya tugas ialah kutip barang-barang ni, toiletries. Pernah sekali tu, dia tak kutip. Lepas tu, aku pun tak check lah. Lelek je. Mana barang? Lepas tu macam, apa tahu lah kita ni kan. Kita ni yang Kita boleh gaduh buat macam. yang tak banyak duit ni. Benda-benda macam ni pun, dia jadi masalah ke? Nombor tak on point pula. So, itulah. Jangan lupa cek toiletries anda dalam bilik ayak sebelum pulang. Dah boleh tutup habis? Dah, boleh tutup lah. Okay. Silalah cek. Lepas ni kita kena bawa bersih sampah. Bersih sampah. Okay, letak bersih sampah dah kereta pula. Ha? Naik kali buat umur sekali. Oh, mau dah. Umur tak ada. Okay, jadi begitulah.
Jadi kita check out dan cari barang. Tengoklah kalau aku baca pula aku pula. Kalau tak, kita tengok sana. Sampai situ je. Kalau dah sampai sini je lah. Orang kena tidur sini lah. Buka-buka ada kita. Nampak? Yes. Untuk pemasak lagi tu okey je. Untuk Tak susah lah. Ya ke? Tapi dia tak style lah sikit. Tapi dia benda kita bukan nak style. Kita nak benda yang mudah. Benda yang mudah. Tempat kita ni lupa mahal. Apa? Kita lupa. Lagi ada lah Datuk orang itu lupa ni. Biasa kata aku dia dah buka tudung, kita malam pakai tudung. Abang Ipan, Ipan, kalau tunggu Ipan lagi tak tahu aku apa. Alright, tak boleh lupa. Okay. Sini. Dah minum dulu. Itu. Ingatkan kat sini. No, oi. Kat mana? Kat sini tu. Dia pun minat lah kopi macam ni. Masuk. Where you come from? Malaysia. Malaysia. Bukan Thailand. เธอเอาบินที่เขาโรยหน้าบ้าน Jom. Injek ni, injek aku rasa. Memang rasa sangat. Dia menjak rasa kan. Oh. Tak lah betul lah. Takkan lah, mana tadi? Cuba. Mai nak tolong. Nampak kat sini. โอ้ Tak sabar. ในร้านบางร้านก็ขายราคาแพงทั้งที่เป็นเมล็ดกาแฟราคาถูก Ah. ขึ้นอยู่กับการตกแต่ง Ni injek rasa apa ni? Nak. Semalam kau nak rasa macam ni kau. Ya malam. Ni memang clean. Coffee bean imported into Thailand can be cheap or expensive depending on the grade. However, when you enter shop, some of them may be expensive whether they are cheap coffee bean. Oh. Tu dia kata malam tu dia macam overprice lah. บา Oh, ง I ตัวที่ see. ลูกค้าทานที่ผมขายแค่ประมาณ Abang. Tak boleh buka lah, bagi dia baca lah tu. เนี่ยบีนมาเลเซียอิมพอร์ตไทยแลนด์บาริสต้าปี Jadi kita orang baru habis minum kopi kat kedai yang susah nak cakap. Kita pakai Google Translate tau. Nak cakap kat kedai tu tau. Lepas dia cakap last but not least, kenapa kopi dia murah? Sebab dia tak ada sewa. Gila dia punya filter kopi 90 baht. 90 baht convert RM19.5 dia dalam banyak tu. Kalau kat Malaysia impossible lah sebab. Tapi memang impossible lah kalau nak jual RM11 sebab kita pun nak payah sewa. Hari ni semua Ipan punya tempat lah kita pergi. Apa ada nak pergi kita pergi je. Okay. Ha? Tak tahu macam mana nak cakap pula ni. Ya Allah tolong boleh cakap bahasa Inggeris. Ada orang yang bawa vanilla. Ha? Full tarik. Hello. Nak cerita apa jadi lepas kita orang. Jadi ke mana? Oh, kita pergi kedai kopi sana. Lepas pergi kedai kopi sana, kita orang pergi Makro. Pergi Makro, kami pergi kedai apa benda tau. Lepas tu baru kita orang sampai dekat sini. So FYI je lah for your information. Sebab mana nak record dengan Makro sebab benda kan tempat awam. So tempat awam korang semua boleh tengok TikTok lain kan. Korang pula. Hampa dah boleh tengok TikTok ha. So sampai macam ni kita orang dekat RM4 sikit lah. ha? Sekarang kita orang dekat Black Bean Specialty Coffee. Sebab member yang tadi dia saja untuk datang sini. Beli apa Bino? Royal. Okey lagi? Beli pisang. Kita beli mangga. Pelam. Pelam. Puding karamel. Cheesecake. Bukan cheesecake, birthday cake kot?
birthday cake. Tapi aku tu sikit ni. Okay. So berapa hangus semua ni? RM75. 750 baht. Jual tu RM24. Dia malah 80 banyak. Okay. So kalau hampa nak makan buah boleh mai sini. Kalau nak makan buah boleh. Makan je. Lepas tu tadi kita orang apa nak cakap? Kita orang baru pergi kedai kopi. Lepas tu sebelum nak main kedai kopi tu kami bincang nak makan apa. Lepas tu dah sampai sini banyak pula kedai pakai tudung. Kedai pakai tudung halal lah kot. So kami mana tak nak makan kat sini. Bapak nak makan nasi. Lepas tu kita boleh bergerak ke Sadao dan nak keluar balik. Kita ada kopi, tapi sebelum tu aku nak cari cayan dulu di blog kitanya untuk runcationnya sampai sini saja. Terima kasih semua yang tengok. Malu ada orang. Jadi itu dah. Bye bye. Jumpa lagi. Weh, jap, jangan jumpa lagi. Jangan lupa tengok dulu aku makan apa. Lepas tu jumpa lagi. Bye bye.